Parti Keadilan Rakyat mendedahkan bahawa UMNO pernah mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) pada tahun 2018. Pengerusi Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama Keadilan, Amidi Abdul Manan berkata, kebenaran untuk lulusan UEC melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dibuat oleh kerajaan ketika itu. Bersungguh-sungguh pihak PAS memainkan naratif, kerajaan Madani tunduk dengan kehendak DAP untuk menutup serangan kepada Setiausaha Majlis Syura Dewan Ulama PAS, Nik Zawawi. Namun satu fakta yang kita perlu sedari, kebenaran untuk lulusan UEC melanjutkan pengajian ke IPTA dibuat pada tahun 2018 oleh parti Melayu terbesar iaitu UMNO, katanya dalam kenyataan pada Jumaat. Beliau mendakwa Barisan Nasional, BN, yang diterajui Datuk Seri Najib Razak ketika itu, amat terdesak untuk mendapatkan undi kaum Cina dengan mengembalikan MCA sebagai parti pilihan. Tambah Amidi, UMNO turut bersetuju untuk melanjutkan pajakan 99 tahun kepada sebuah sekolah menengah persendirian Chung Hua, Kuala Lumpur.